A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Wan Muhammad Afif, Wan Muhammad Azam, edisi khas Syawal 1447 Hijriah. Sebelum saya meneruskan konten, saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua penonton video-video saya dalam channel YouTube saya. Minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Idul Fitri Mubarak. Saya mohon kepada semua penonton agar dapat tekan butang subscribe, tekan butang loceng ataupun notification, tekan butang like, tinggalkan komen yang bermanfaat serta kongsikan video saya kepada rakan-rakan agar video ini dapat bermanfaat kepada semua. Saya berada di Masjid Saujana Puchong untuk mendirikan solat sunat Aidilfitri. Solat sunat Aidilfitri bagi negeri Selangor akan dijalankan jam 8.30 pagi. Jam sekarang menunjukkan 7.59 pagi. Ini bermakna ada lebih kurang 30 minit lagi umat Islam di kawasan sekitar Saujana Puchong untuk membuat persiapan untuk mendirikan solat sunat Aidilfitri. Tujuan saya merakam video ini untuk memberi khabar, untuk mengkhabarkan kepada anda semua, inilah solat sunat Aidilfitri pertama didirikan di Masjid Saujana Puchong yang baru sahaja memulakan operasinya pada akhir Syaban yang lalu, sebelum bulan Ramadan, sebelum puasa. Baiklah, sebelum saya menghentikan video ni, saya akan menunjukkan suasana sekitar masjid ini untuk umat Islam mendirikan solat sunat Aidilfitri. Sebenarnya kan menurut sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh semua umat Islam agar datang ke tempat didirikan Eid Mubarak, agar datang ke tempat yang didirikan solat sunat Aidilfitri sebagai tanda kesyukuran, meraikan kegembiraan, sebagai tanda kejayaan bermujahadah, khususnya berpuasa dalam bulan Ramadan yang lalu.
Dan tidak terhad kepada umat Islam yang boleh bersembahyang saja, yang boleh mendirikan solat saja. Wanita yang uzur syar'i juga digalakkan untuk datang, disunatkan untuk datang untuk meraihkan Aidilfitri di tempat didirikan solat sunat Aidilfitri. Wanita yang uzur syar'i itu dinasihatkan hanya untuk mendengar khutbah sajalah, bukanlah untuk mendirikan solat sunat hari raya. Dan berdasarkan sirah Nabi, Nabi mendirikan solat sunat Aidilfitri di kawasan tanah lapang, bertujuan agar semua orang boleh datang, termasuklah wanita yang uzur syar'i seperti haid, nifas dan sebagainya. Baiklah, saya akan mengambil wuduk terlebih dahulu sebelum mendirikan solat sunat Aidilfitri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Baiklah, saya akan masuk ke ruang solat utama Masjid Sarjana Puchong ni. Oh, nampaknya macam penuh. Mungkin saya kena duduk luar
di kawasan foyer terlebih dahulu. InsyaAllah bila saat nak didirikan, mungkin ada ruang dalam ruang solat utama.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sekarang ada taklimat sikit berkenaan solat Allahu akbar. Aidilfitri. Allahu akbar. Sidang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini genap kita 35 hari Masjid Saujana Puchong beroperasi. Alhamdulillah beroperasi dengan baik, dan saya kategorikan sebagai kita beroperasi dengan cemerlang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum tu saya mohon mereka di tepi untuk gerakkan tabung bergerak. Mohon untuk kita gerakkan tabung bergerak mereka di tepi sana. Kita masih karya, apatah lagi masih lagi interim dalam percubaan masih interim. Bergerak tiada pendapatan apa-apa pun daripada JAIS ataupun mana-mana pihak diberikan kerajaan. Kita beroperasi sepenuhnya hasil daripada sumbangan pulau ramai, hasil daripada sumbangan tuan-tuan ahli karya, sumbangan yang diperlukan sangat-sangat untuk kita menggerakkan dan kita menjalankan operasi-operasi kita di masjid ini. Jadi sebab itu saya mohon sangat-sangat tuan-tuan dan puan-puan, sumbangan tuan-tuan amat diperlukan. Sesungguhnya masjid ini pun dibina hasil daripada 75% sumbangan orang ramai. Hasil dibina daripada sumbangan tuan-tuan ahli karya yang diperlukan sangat-sangat. Dari hari ini tuan-tuan saya mohon untuk kita terus menyumbang untuk operasi masjid kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita ada dua perkara yang sahabat kepada masjid dan juga karya kepada masjid. Dua perkara yang berbeza. Satu adalah karya masjid, satu lagi adalah sahabat masjid. Karya masjid yang tuan-tuan daftar melalui e-karya, yang kebanyakannya juga telah berada dalam kumpulan grup WhatsApp muslimin dan juga muslimah. Itu adalah adik-adik karya masjid. Adik-adik karya masjid adalah mereka yang tinggal berhadiran dan juga berdekatan dengan Masjid Saujana Puchong. Mereka-mereka yang berada dalam SP 1 sehinggalah SP 10. Mereka yang berada di Taman Matahari Indah, mereka yang berada di taman-taman yang berhampiran dengan Masjid Saujana Puchong. Ini dipanggil karya Masjid Saujana Puchong. Manakala satu lagi tuan-tuan, muslimin dan muslimah yang hormati sekalian, ialah sahabat Masjid Saujana Puchong. Sahabat Masjid Saujana Puchong ini adalah pada mereka sesiapa sahaja seluruh Malaysia. Boleh berdaftar melalui Google Form yang ada. Kita ada banner dan juga QR code di depan sana. Boleh berdaftar melalui QR code itu. Jadi tuan-tuan yang ahli karya boleh berikan QR code itu, Google Form itu kepada adik-adik, saudara mara, sahabat handai, sesiapa saja seluruh dunia yang kita nak hebahkan tujuannya untuk kita mohon sumbangan yang kita nak adakan program-program kita di masjid ini dan sebagainya. Jadi kepada yang lama ini, abang-abang, adik-adik daripada Bangladesh dan daripada Pakistan, boleh jadi sahabat saudara Masjid Saujana Puchong. Ada QR code. Jadi kalau balik ke Pakistan, balik ke Bangladesh nanti, kalau kita mohon ada derma dan sebagainya sumbangan kita nak buat, contohnya kita nak buatkan kanopi tetap kami kekal di sebelah sana. Jadi boleh hubungi kita, boleh juga inform melalui kita. Kita akan hubungi tuan-tuan melalui satu sistem aplikasi yang mana tuan-tuan kita daftarkan di dalam aplikasi Masjid Saujana Puchong. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, antara contohnya yang terbaik, contohnya kita ada program kita dekat nanti, iaitu pada 30 hari bulan 3 2026 pada hari Isnin minggu depan, iaitu Hari Raya ke-10 tasawuf saya. Kita ada program besar, iaitu program ceramah perdana yang kita panggil Ustaz Kazim Ilyas Al-Fadil untuk hadir berceramah dengan kita, dan kita mengadakan sedikit kelainan. Ceramah itu ada sesi moderator yang akan di moderatornya iaitu oleh Imam Muda Said Faris, dan akan ada soalan-soalan daripada tuan-tuan daripada muslimah dan muslimat untuk bertanya dengan Ustaz Kazim Ilyas pada hari tersebut. Jadi tuan-tuan dijemput semua muslimin muslimah pada 30 hari bulan nanti selepas maghrib
Selepas solat maghrib kita akan adakan sekitar 1 jam setengah ceramah perdana daripada Ustaz Hazim Elias. Muslimin dan muslimah yang dirahmati sekalian, akhir kata saya mewakili seluruh jawatankuasa Masjid Saudara Pucuk dengan ini memohon jutaan kemaafan, maaf zahir dan batin di atas segala kekhilafan kami, kekurangan kami, terlanjur kata dan apa juga ketidakpuasan sepanjang pentadbiran kami dalam mentadbir dan menguruskan Masjid Saudara Pucuk ini. Segala kekurangan datang daripada kami dan segala yang hebat itu datang, yang baik itu datang daripada Allah SWT. Sekali lagi, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, ampun bagi kami, dan dari itu saya juga menyerahkan kepada imam untuk memberikan sedikit taklimat ringkas, kafiat dan juga solat Aidil Fitri. Imam yang bertugas pada hari ini adalah Imam Nawawi dan Bilal ialah Bilal bin Muhammad. Sekian, wabillahi taufiq dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, baik pada pagi ini kita buat sedikit ulang kaji itu berkenaan tata cara ataupun kaifiyat solat sunat Aidil Fitri. InsyaAllah seperti pada biasa, usalli sunnata Aidil Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat Aidil Fitri 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Jadi pada takbir yang pertama, selepas imam bertakbir, kemudian kita akan bacakan doa iftitah. Selepas doa iftitah, sama-sama kita mengikut imam sebanyak 7 kali takbir, Allahu Akbar, dan kemudian diselang dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, sebanyak 7 kali takbir. Kemudian imam akan membacakan surah Al-Fatihah, kemudian imam akan membacakan surah Al-A'la, dan terus kepada rukuk sehinggalah selesai, dan bangun kepada rakaat yang kedua. Sebelum imam membacakan surah Al-Fatihah, kita akan bertakbir sebanyak 5 kali. Okey? Rakaat yang pertama 7 kali takbir, rakaat yang kedua 5 kali takbir, diselangi dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan selepas selesai saja solat sunat Aidil Fitri, kita semua digalakkan dan disunatkan untuk mendengar khutbah raya, insya-Allah, mendengarkan khutbah raya sebelum kita pulang. Jadi maka di situ kita dituntut untuk kita solat sunat dan juga mendengar khutbah, insya-Allah. Kemudian selepas saja khutbah raya selesai semua, tuan-tuan dan puan boleh teruskan program pada hari ini, insya-Allah. Jadi saya minta penuhkan soft di hadapan terlebih dahulu untuk memberi ruang kepada jemaah-jemaah yang di belakang, muslimin-muslimin yang masih berdiri di luar tu sama-sama. InsyaAllah kita akan mula tepat jam 8.30. Ada 1 minit lagi. Tuan-tuan puan-puan boleh bangun, insyaAllah dia get ready. Kita bergerak ke depan satu sama lagi. Saya mohon jemaah yang berada di luar untuk terus mengarah ke hadapan. Selagi ada ruang, boleh terus mengarah ke hadapan, insyaAllah. As-salatu jami'a rahimakumullah. Baiklah, saya akan masuk ke dalam dan akan mendirikan solat sunat Aidil Fitri. ويسكن صوت ضربة صوت ومكان صوت يا من لا ينزل به
So